Apa khabar geng? Ni kalau anda datang belah sini anda boleh jumpalah. Russian Night Tender, Rusia, Putin punya Putin, Zelensky, Kremlin. Ni semua Rusia lah. Tu Malaysia punya, tu Rusia punya. Tak sama Malaysia punya lama, Rusia punya baru. Ni daripada kapal Indonesia. Jom kita lihat-lihat apa yang hebat dekat sini. Ini kapal Rusia. Saya tahu model ni, nama dia Ilyushin atau Mir. Saya pun tak pasti tapi nama dia macam tu lah. Kapal ni kapal yang dah tua berkarat sana sini. Kalau scrap ni kalau kedai besi buruk timbang kilo ni boleh dapat dalam 20,000 macam tu besi dia. Kan sekarang kereta lama-lama dah kena scrap. Macam ni lah daripada dekat kapal Rusia. Rusia pun bukannya kaya sangat. Cuma muka dia je cantik. Nampak lah macam ada kelas kan. Padahal kurap je. Ni dia punya kargo. Pakai hidrolik pun kecil je. Macam lori Beho Malaysia tahu tak? Bangang punya Rusia. Geram tengok ni. Otak dia orang bukannya pandai sangat pun. Tapi Malaysia tak nak buat. No comment lah saya. Dalam tu adalah dia bawa entah apa benda besi-besi. Scrap pun. Mereka pun jual besi ke. Kita jual tin kan, dia orang pun jual besi. Rusia haram jadah sungguh, nak haram sungguh. Kena maki je lah. Dah lah bawa kapal buruk. Saya kalau benda tak kena saya maki je, jangan takut. Ni kapal Rusia. Sekejap lagi kita tengok apa yang ada besi-besi buruk kat sini. Besar je lebih. Apa pun tak ada. Nak haram sungguh lah. Senangnya maki ni. Tu kapal Malaysia, Singapura. Tu Rusia Night. Mereka ni lah penyeri 5 setiap tahun. Apa yang saya respect dekat Rusia ni, dia duit tak ada ke, duit ada ke, macam Turki, Iran, India dia datang. Dia tak sombong macam Amerika bangang tu. Amerika dia memang kena maki dengan saya. Tengok dia tutup pintu. Ni Rusia punya kapal ni. Dia tutup. Tak bagi tengok. Tadi saya tangkap radio saya fokus. Dia takut tu. Bodoh. Tak prejudis betul lah dia orang lain dengan orang kita. Ingat kita bangang ke? Kita dulu sekolah. Sekolah Jawi tu. Tadi saya jumpa member PAS memang kami maki lah. Maki semua parti lah. DAP, PKR, UMNO semua kami maki. Kat sini saya jadi PAS ya. Sebab ni negeri PAS. Semua orang sini kuat PAS. Jadi tak salah kita menyokong di mana bumi dipijak, di situ bunyi tujuk. Apapun saya sebenarnya saya undi DAP. Okey guys. Ni lah kapal-kapal buruk. Ya Allah, buruknya kapal. Malunya aku tengok Lima Langkawi ni. Patut Lima Langkawi ni perenaja ke promoter kenalah bagi tahu dekat negara mereka ni. Janganlah bawa kapal-kapal dah nak scrap datang pameran 5 ni, memalukan. Tengok kapal Malaysia baru-baru lah juga. Ni kapal Mak Saleh tahun 70-an. Tengok dia punya body, ya Allah. Dah berkarat-karat. Nak haram sungguh. Orang ni tadi sebelah saya peras tengok. Ni Kanada, celaka betul. Bangsat sangat Kanada ni. Ni lagi satu bangsat Amerika. Kapal karat. Ini kapal zaman bila ni? Geram tengok. Mak Saleh. Allah, datang dekat bau. Bau, ya Allah. Biasalah berak tak basuh kan. Bau macam mana tu. Apa pun seronok datang Lima Langkawi ni. Siap maki-maki lagi. Banyak segmen ni. Nanti kita pergi segmen laut. Ni Mak Saleh tadi. Sengih-sengih nak kena penampar ni. Nasib baik dah jauh. Kalau datang dekat, memang saya sepai pak dia. Mampus tu dia. Apa benda ni. Lagi gaya je lebih. Mukanya handsome. Muka Allah. Muka Mak Saleh. Handsome lagi kawan saya, Raju.
See you in the hell. See you in the heaven. Macam tu lah. Senyum-senyum. Mereka ni nak perang je. Habis-habis. Okey, sebelum saya gerak ni muka Mak Saleh. Lawak. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.